baru je lepas mengangkat mayat kan. Ada bekas kan, sekujur tubuh dibakar. Ada rezeki. Itulah selama yang kita kat sini apa semua, itu yang nampak kan. Lepas tu yang macam kelibat-kelibat semua boleh nampak kelibat kan, tapi yang tu yang kita dapat terakam. Masa tu kita datang 4 orang, 2 orang kat luar, 2 orang kat dalam. Oi, uyuk. Oi, uyuk. Dia buat video ada kat YouTube apa? Biasa kita buat. Aku juga kalau kau masuk YouTube. Kenapa dia orang letak dekat ni? Jalan ni semua aku. Baik kau masuk kat YouTube nanti. Yang nampaknya dia dah sampai lokasi. Ni macam nak kena sodok je. Dah rata lah, dah kena tolak lah. Ya. Dah rata tu. Dah rata ke? Tak ada.
Ke atas tu? Kalau jalan kena atas ni. Betul ni. Ni kat sini betul. Okay, Assalamualaikum geng. Sebabnya kita dah sampai ke lokasi. Belakang. Follow up. Sama bapak dan anak-anak. Baik. Jadi ni apa tu? Cikgu dan anak-anak. Bapak bawa barang anak-anak tau. Gampang pula. Besok jangan tak bangun kompang. Sekarang tu kita ada Cik Din. Belajar. Cik Din and the gang. InsyaAllah sekejap lagi. Ya, sekali dengan dia orang dulu survey rumah tu kan. Ah, Lepas tu baru tak apa dia tu. Kalau tak nak buat tu, dia orang dah tadi. Dia orang dah buat kandidat dah tadi. Sekejap tunggu je. Tak panas. Jangan. Ya. Saya dia punya masukkan TikTok Sama abang-abang kita. Iman. Pak. Baik. Cik Din, PSC. Cikgu. Jomlah. Yang kat dalam budak-budak. Aje. Budak-budak tengah kutip buah. Jalan-jalan lah. Masuk. Ni dulu. Ini pagi. Jantan. Yang ni ada baru, tak tahu lah yang ni. Okey. Yang ni kata ada kereta ujung tu. Sama Abang Faiz. Salam. Apa nama aku tapi biasa orang panggil Cik Din. Ini kita berjamaah kolek. Ayah dia. Train balik. Kita masuk. Salam. Salam. Sini salam. Mana yuran? Batang yuran mana? Ha? Nanti nak tarik-tarik durian lah. Ha. Ada. Apa nak apa? 10 kaki 12 kaki 18. Tadi dah bawa keluar lah tanya. Kat mana dia tak ada. Ya, ini kita kolek beramai-ramai. Dan Malin. sini ada laluan ke Banglo. Kita lalu kat sini lah kan. Jadi kawasan dia. Kita lalu ke sini. Ikut sini geng. Balik bersama 4 tim daripada Johor. Jadi kita punya base kat bawah ni geng. Boleh masuk lah.
Tu ada budak-budak tu kutik durian. Nama siapa bang? Nama siapa? Philip. Abang dari tim ni? Ha? PSC juga? PSC. PSC juga kan? Geng kita daripada PSC ni. Cikgu ada apa-apa nak cakap? Tak ada apa-apa. Nak masuk je. Tak masuk dulu Gila-gila lah. Rezeki ada. Rezeki ada. Cikgu. Geng. Lagi kita akan masuk dalam geng. Kita tunggu selepas ini. Yes. Mak, cerita sikit Pak sejarah ni. Sejarah mungkin berulang. Kawasan ni Pak. Saya tak berani nak cakap sepenuhnya kawasan ni. Apa yang kita buat zaman-zaman BIGO, Purpose dulu kita datang kemari. Dan kita duduk kat base di sini jugalah. Lepas tu datang anggota-anggota kan. Dia pun tanya korang berani datang kemari aku baru je lepas mengangkat mayat kata. Ada tempat lokasi dia adalah checkpoint. Kan. Satu dalam rumah tu ada bekas kan. Sekujur tubuh dibakar. Kan. Tapi kita tak boleh nak cakap terus direct, nanti kan ada rakam aku yang kena kan. Inilah tempat dia. Lepas tu tengok kat VTT. Korang mah tengok lah. Perus buat VTT korang tak nak like pun tak nak komen pun itu bulan 9 tu 2024 kan. 4 orang datang kat sini. Saya dengan Syasha kat luar, cikgu masuk dalam dengan Abang Haziq. Dah tahu cikgu pergi belakang tu kan, ternampak pergerakan. Korang tahulah kita orang ni mana ada nak prop. Kalau dia prop aku pun tak layan. Okey, faham sekarang kita dah faham dah. Banyaklah poin-poin kalau ada rezeki. Itulah selama yang kita kat sini apa semua, itu yang nampak. Kan, lepas tu yang macam gelibat-gelibat semua boleh nampak gelibat kan, tapi yang tu yang kita dapat terakam. Masa tu kita datang 4 orang, 2 orang kat luar, 2 orang kat dalam. Okay. Ni budak ni jumpa awal tahun dengan hujung tahun je. Kan? Uncle je. Okay. Okay geng, sekarang kita masuk giliran kita pula. Korang boleh je pergi lepak serang punya akaun, get link, jejak harga. JGN Lupa Baka Dewa Makan 2. Kita pergi orang makan tu. Ya Rabbi. Jom je. Salam. Sekejap tu dia. Aku semut otak kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Kasih Banglo sama saya dengan J. Di depan
Buat live TikTok. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Bawah juga bang. Dia dah masuk. Tegang belakang. Belakang tu ada satu. Dia nak masuk. Oh ni member kau. Kudik-kudik. Jadi Kudik masuk. Okay, mana baru masuk, tolong share live. ni abang kita daripada PSC. Operation 4 team. Ni rumah dia geng. Di kawasan ni. Ini yang dalam VTT kita Depan ada pokok durian. Sekejap lagi kita akan masuk kan. InsyaAllah. Ni kita follow je lah. Kita nak naik. Bismillahirrahmanirrahim. Main kawasan luar ni. Pusing dulu keliling kawasan ni guys. Ada longkang. Kawasan rumah dia sebelah atas dah tak boleh naik ya. Aura dia agak kuat sikit. Agak kuat juga. Sekolah. Dalam dia kalau nampak dia cahaya sikit kan. Tapi dia tak tahu dekat belah atas ke belah belakang dia tak pasti. Dia tak nak kacau. Dia laluan tu.
bagi laluan dekat APS. PSC. Ha? PSC. Cik Din nanti. Ada lagi seorang. Ada ni seorang. Yang dalam. Dia datang dulu. Ni masuk dulu. Ni tak perasan pula dia masuk. Ya, ni dia dulu. Terima kasih Mak Syekh Salat. Kawasan keliling Banglo ni hutan. Ini ada di TV. Yang betul-betul saya tu alam. Nanti tengok dekat YT. Tadi bapak ada cerita dekat YT. Terus ada rekod. So ni kita just explore. Sekejap geng, kita sambung sekejap geng. Sekarang berada kat luar rumah ni, banglo ni. Kita pusing keliling geng. Ada bunyi yang pelik kawasan banglo dia. Ni je. Macam ada ada satu pokok besar Assalamualaikum warahmatullahi ibadillahis sholihin. Sebelah atas pun ada lagi. Mari yang cantik Okay, kita tunggu jap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita main kawasan luar banglo ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejarah kawasan ni macam Abang Asbul cakap tadi, ada kes kematian di dalam kawasan banglo ni lah. Jadi sekejap lagi kita akan masuk geng dalam. Cuaca pun macam dah Jangan boleh masuk je. Dah keluar kot. Jom. Kita akan masuk. Kalau kita melaju ke apa, boleh naik atas. betul. Sini je. Kita kena lihat je lah. Tengok, kalau kita ada peluang untuk kita masuk, kita masuk. Ada yang mengintai khusus, ada yang mengintai. Biar dia gendap saya. Nanti kalau dia singgah kat camp ni, terus screenshot.
Kalau cam laju ke ataupun terlalu terang ke, terlalu gerak ke, bagi tahu kabur ke, line lag ke, info-info kan. Kadang-kadang saya pun tak perasan, sebab kita nak kena jalan tengok bawah, kiri kanan semua kan. Tak maaf lah kalau tak dapat baca komen-komen. Jangan lupa durian kita. Durian kita dah collect. Kalau ada bunyi-bunyi jatuh nanti saya buat turun sekali lah. Ini keadaan kat rumah ni. Mungkin ruang dapur dia. Dah SS. Malam minggu ni sabar je lah dengar bunyi motor-motor tu. Betul kan. Kita dengar je lah bunyi kereta lalu, motor lalu kan. Ni tadi kita kat atas tadi. So yang dekat VTT. Sebab saya first time datang sini, jadi saya tak tahu lokasi-lokasi yang diceritakan daripada sahabat-sahabat saya. Lokasi dekat mana mayat tu diambil, yang dibakar kan. Tapi so kita akan jalan je kat mana kita boleh jalan. Ada kisah ke tempat ni? Salam hadir sahabat. Salam hadir. Terima kasih hadir, support, bantu-bantu share, bantu-bantu tapping. Kisah ada banyak kisah. Tapi nanti boleh tengok dekat YT kita, sebab YT kita pun ada orang yang lagi faham tempat ni dan dia tahu kisah-kisah di tempat ni. Dia ada cerita dekat kita punya YT. So hari ni saya bawa pusing explore lokasi dia lah. Tu tempatnya. Tu tempat dekat sini. Dekat lokasi saya berdiri ke dekat tingkap ni? Ini salah satu tempat dia lah. Kawasan bawah tangga. Okey, yang saya ingat bawah tangga dengan kat belakang tak silap saya. Bilik tu lah. Bilik ni. Ni geng kawasan ni. Nampak kesan-kesan bakar. Kesan-kesan bakar ni mesti ada lagi. Mungkin masih ada collect kat sini lah. Body tu. Aura lain macam ni. Betul. Aura dia agak lain macam. So kita access. Betul lah tu. Betul lah tu. So tengok, bilik dia taklah besar. Dia betul-betul bawah tangga. Allah. Dia betul-betul bawah tangga. So, mungkin dia dibunuh kat sini dan dia dibakar. Mungkin, kemungkinan. So ni kesan-kesan bekas bakar dia lah. Tapi ni cerita saya tak tahu tahun bila. Tempat mayat dibakar ke? Betul. Polis collect body sendiri dekat sini. Rumah ni terima kasih Cik Dah. Semoga dimurahkan rezeki Cik Dah. Dimudahkan urusan selalu. Okay. So atas ni memang reput kan. Tangga
tangga nak naik pun reput. Patutlah. Tu akak tanya sebab ada rasa aura macam dia kehilangan nyawa. Betul. Tak silap saya ada 2 ke 3 kes kat sini. Tapi salah satunya yang dibakar. Kat mana? Dekat Kangkapulai. Meja kan? Ya, betul. Betul. Betul, rasanya bilik orang. Betul-betul. Tadi bapak ada bagi tahu bilik tadi lah. So kita main tapping-tapping, bantu tapping-tapping ni. Bantu tapping-tapping, bantu share-share. Akak follow lama dah, tapi lama menyepi sebab duk jaga arwah suami akak. Hari ni baru 79 hari kak. Salam takziah kak. Semoga urusan akak semua dipudahkan kak. Saya kadang-kadang perasan juga nama akak. Tapi selalunya joki lain yang bawa. Saya jarang-jarang bawa live ni sebenarnya. Tapi hari ni saya bawa lah. Ni bilik tadi. Yang bawah tangga kita masuk tadi. Ni bilik kesan bakar. Terima kasih Bos. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kat sini saya rasa aura dia agak lain. Kat kawasan saya berdiri ni. Kita try ni. Besar juga rumah tu. Betul, besar. So kita nak pijak pun kena hati-hati lah. Rumah pun lama tinggal kan. Papan ke apa, ada kayu yang dah bekas pecah-pecah. Dulu akak selalu ikut sebab arwah ni Mina nak dengar arwah nama arwah. Mati kayu dah 10 tahun. Oh ya ke kak? Tu dia daripada pendengaran je lah. Tapi boleh tengok lagi kan.
Luas betul. Rumah dia luas tu. Rumah dia agak luas. Panas tak atas tu? Atas ni dia punya rasa nak terbahang tu tak, still ada angin ni. Tapi yang kat belakang tadi tu, ni ada lubang. Tak nampak langsung dah. Oh ya ke? Memang asal punca dia apa kan? Macam mana setahun 2025? Oh, macam manis. Dekat dengan hos itu. Oh, dia rasa bahang. Rumah dia agak luas. Ini tandas rasanya. Saya rasa tu tandas. Yang bawah pun tadi rumah besar kan, banyak tandas. Ni yang berapa tadi. Terima kasih adik. Terima kasih yang follow, bantu share tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di kawasan dalam Banglo Kangkang Pulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke atas dapur dia.
Jadi tingkat atas tu kita tak tahu boleh naik ke tak. Atas ni tangga dia. Dah reput ni. Duduk dia tak besar. Dia betul-betul bawah tangga. Faham tak? Dia betul-betul bawah tangga. So, mungkin dia tengok kat sini dan dia dibakar. Ini cerita, dia tak boleh buat begitu. Ini kawasan yang dikatakan mayat tu dibakar ni. Polis collect body sendiri kat sini. Jadi kat sini dia orang kutip mayat tu lah, bersihkan jenazah ni kat sini. Kat sini ada orang jumpa kan. Ini bekas terbakar kawasan terbakar. Aura dia agak lain sikit sini. Okay. Sekejap lagi kita akan cuba. Saya agak shaking Banglo ni memang pattern lama geng. Pattern lama ya. Memang agak besar agak kawasan ni. Ini beranda sekejap lagi kan, sekejap kita sambung sekejap lagi. Kawasan luar dia.
Kawasan tandas kita cuba naik ke atas kan, naik atas. Assalamualaikum. Tangga dia agak reput hati-hati lah kan. Kita kena jaga-jaga kan keruput tu, lubang jangan saja je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tiba-tiba rasa panas Pilih lagi satu. Ada 3 bilik bungalow ni. Ini tandas.
Aura dia agak kuat sikit ni, sebelah atas ni. Rasa kita turun lah. Kita kejap lagi. Ini pokok durian Sekejap geng, kita sambung sekejap lagi. Kita main sebelah luar balik. Sas geng, sekarang perjalanan menuju ke bawah. Keluar kejap. Banglo ni Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok durian ada buah tu. Kita berhenti sekejap geng, kita rehat sekejap. Kita sambung selepas ini. Sas. Keluar kawasan laluan dia pun geng, nak masuk ke sini pun boleh tahan juga aura dia. Kat mana-mana pun akan selalu perasan.
Dia tim PSC. Malalu Ada dia Cik Din. Malalu. Yang giliran diorang pula untuk explore. Alhamdulillah. Memang satu pengalaman yang baru untuk banglo ni. Jadi jangan lupa geng, like, komen, subscribe Lepak Seram channel, follow TikTok Lepak Seram, Lepak Seram Official. Kita tunggu video yang akan datang geng. Sas. Komen sikit dia pasal explore tadi. Alhamdulillah lah, explore hari ni berjalan lancar. Kita ada 4 tim ke 5 tim yang kita collab hari ni. So kita masih gila-gila lah. So sepanjang kita explore ni ada yang kita merasakan lah dia punya aura-aura tersebut lah, energi dia kan. Dan untuk penampakan ada juga kita punya viewer kita yang dapat akses apa semua tapi dia belum share lagi. So kita tunggu dia share baru kita boleh update nanti lah. So follow kat YT kita ataupun dekat kita punya TikTok kita, Lepak Seram. Untuk next explore kita akan update dekat VTT kita ataupun dekat YT kita lah. So geng, subscribe, follow TikTok kita, like, share, komen, support kita geng. Right, mantap hari ni. Sas. Kami tim Lepak Seram, kami anti prop merungkai anti-tiga. Kami mencari pontianak, kami mencari pocong dan macam-macam hantu. Ini bukan permainan, ini kenyataan tim Lepak Seram, tim Lepak Seram, tim Lepak Seram terus lucu. Kami cari pacaran. Kami tim Lepak Seram, kami anti problem, kami mencari pontianak, kami mencari pocong dan macam-macam.